dan orang jadikan ianya sebagai normalisasi perkara ini dengan menganggap bahawa yelah nak bagi orang ramai makan, takkan nak bagi orang makan sedap sangat, mahal lah tanggungannya. Namun sifat al-abrar tidak sedemikian, kerana al-abrar ini mereka memberikan makanan dari makanan yang mereka suka. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Pasti Manfaat. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang diperintahkan untuk mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui. Ya'lamun. Maksudnya malaikat-malaikat ini mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma taf'alun. Apa yang kalian usahakan. Mereka tahu apa sahaja yang kita lakukan. Kita tak boleh nak elak. Tak, macam saya sebutkan tadi, tidak ada satu detik pun yang kita dibiarkan bersendirian tanpa amalan itu dicatat. Tidak ada pun satu waktu di mana period of day ataupun of time yang tidak dikira apa pun yang berlaku, apa pun yang dikerjakan oleh seseorang pada waktu itu. Kalaulah yang mencatat ini mungkin dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, maka setiap daripada kita tahu betapa rosaknya kerja yang bakal dikerjakan oleh makhluk semisal manusia ataupun jin. Namun Allah Subhanahu Wa Taala lebih awal lagi menyebutkan tentang kalimah kiraman. Dia itu adalah makhluk yang penuh dengan kemuliaan, yakni malaikah, yang berbalik kepada kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah At-Takwir, muta'in thamma amin. Dia adalah makhluk yang taat, yang penuh dengan ketaatan, yang thamma amin, yang penuh dengan amanah. Dia tidaklah seperti mana misalnya manusia ataupun jin, tetapi dia adalah malaikah yang penuh dengan kemuliaan, kesucian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita kalau sesama manusia, kita mungkin boleh sangka yang manusia itu tak faham apa yang kita buat. Kita mungkin boleh katakan, tuan-tuan salah faham dengan saya. Kita sebagai seorang ahli politik, kita mungkin boleh berdalih, berdolak dalih dengan macam-macam situasi. Sebagai ustaz, sebagai agamawan, kita boleh berlakon ataupun berlagak seperti seorang yang mulia gayanya, tinggi ilmunya. Tetapi malaikat ini bukanlah itu. Malaikat ini mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita cuba buat. Malaikat tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan ataupun menyatakan kemuliaan para malaikat, kemampuan mereka yang tinggi. Ini sebenarnya adalah satu, disebutkan sebagai satu kebanggaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada hamba-Nya, dan itu juga adalah satu tanda bahawa Allah itu lebih dahsyat daripada itu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala boleh bawakan keistimewaan dan juga kehebatan para malaikah, maka tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala berkali ganda lebih hebat dan lebih mulia, bahkan lebih istimewa daripada itu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada awalan surah Infitar dengan kalimah idza, dan saya dah terangkan berulang kali dah tentang balaghah yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, uslub yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam surah yang ada padanya idza. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membawakan ayat-ayat berkonsepkan takhwif ataupun yang melahirkan ketakutan ataupun kerisauan. Dan ini juga yang disebutkan bermula daripada ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka sebenarnya poin daripada sumpah yang Allah Subhanahu Wa Taala bawakan melalui idza di awalan surah, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menekankan ayat pada ayat yang ke-13, yang mana bermula daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyebutkan tentang dua golongan, iaitu golongan al-abrar dan golongan yang fujjar. Golongan yang hebat dalam syurga dan golongan yang fujjar adalah yang bakal celaka di neraka. Al-abrar juga disebutkan dalam suratul Insan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala,
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Orang-orang abrar, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka dengan tenang minum daripada gelas-gelas yang mana di dalamnya air yang digaulkan dengan kafur. Ini satu cordial yang diketahui sebagai sedap pada zaman jahiliyah, pada zaman Arab dulu, dan menunjukkan yang mereka bermewah-mewah bersenang-senang di dalam syurga. Dalam surah Al-Insan juga disebutkan tentang sifatnya orang-orang abrar ini. Antaranya mereka adalah orang yang menunaikan nazar mereka, janji mereka. Dan mereka adalah orang yang yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberikan makan kepada orang lain daripada makanan yang mereka suka, bukannya makanan lebih, bukannya makanan yang dia sendiri makan mahal, yang dia belanja murah. Mereka bagi makanan dari makanan yang mereka suka. Miskinan wa yatiman wa asira. Yang mana mereka berikan makanan itu kepada orang miskin, kepada orang anak-anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan perang. Kita lihat ada banyak dari kalangan orang sekeliling kita yang bila majlis dia, paling sedaplah makanannya. Di rumah, paling sedaplah makanannya. Namun bila dia infak, bila dia belanja orang ramai, makanannya lebih kurang saja. Dan orang jadikan ianya sebagai normalisasi perkara ini dengan menganggap bahawa yelah nak bagi orang ramai makan, takkan nak bagi orang makan sedap sangat, mahal lah tanggungannya. Namun sifat al-abrar tidak sedemikian, kerana al-abrar ini mereka memberikan makanan dari makanan yang mereka suka. Kalau dia bagi anak yatim makan, makanan yang dia bagi kepada anak yatim itu adalah makanan yang dia juga suka makanan tu. Bukannya bila dia makan dia nak yang terbaik, tapi bila dia nak bagi anak yatim makan, nasi lauk ayam merah okeylah, jangan mahal sangatlah. Tuan, kalau kita boleh pecahkan, sikap ni sekiranya ada dalam diri kita. Kalau kita boleh pecahkan kerana kita nak bersama dengan golongan al-abrar, maka tentunya perkara itu tidaklah merugikan kita. Takkan rugi pun kalau kita belanjakan sesuatu yang mahal untuk orang lain. Kerana itulah sifatnya al-abrar. Baik. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء